Kamu rasa abang kamu kat sana macam mana sekarang agaknya? Dama, kamu nampak ayah boleh buat O? Ayah tengok budak-budak muda kat kebun tu buat O ayah pun. Tapi tak tahu abang kau tu. Telefon tidak, apa tidak. Hai, barangkali dia busy agaknya. Dia sibuk dengan dia punya exemption dia tu. Tapi Examination. Peperiksaan. Ayah memang tak boleh harap kau. Saya Kamu dah dah cuba ke telefon yang abang kamu tu apa dia buat? Dah 3 bulan tak telefon, tak apa. Dah banyak kali saya telefon dia. Dia tak nak angkat-angkat. Asyik-masik masuk Mail. Dia tak nak angkat. Dia Tak apalah. Cuba kamu dial sekali lagi. ayat. Dial sekali lagi. Jangan slide terlampau laju. Dia terlepas daripada border tu. Dia tak betul ya. Kalau betul dia nak belajar, dia mesti angkat telefon. Duit daripada kita. Sampai kan kita nak makan pun tak ada. Saya terpaksa melembing kancil semalam. Jangan sangka buruk dah mak pada abang kau. Dia tu memang budak belajar. Tapi tak tahulah kalau di KL dia lupa asyik kerja singgah kedai tapak kaki pun tak tahu juga.